Saya Muhammad Haris Zafir bin Muhammad Iskandar. Saya merupakan pelajar tingkatan 5 Perekonomian. Cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang underwater welder. Dia memerlukan keberanian dan disiplin yang tinggi. Dan seterusnya saya juga aktif dalam bidang sukan, khususnya acara padang. Saya bermanifesto untuk menaikkan nama baik sekolah dengan memastikan bersama menjadi contoh teladan dan tinggi disiplin dan tasiah diri. Saya juga akan mengajar rakan untuk membentuk imej sekolah positif, contohnya memastikan belajar tetap berdisiplin, menghormati guru dan tingkah laku dalam dan di luar sekolah. Saya akan membantah kejadian tidak sihat seperti buli, tidak menghormati guru dan pengawas dan seterusnya, tidak menghormati kaum lain. Di samping itu, saya akan menjalankan tugas dengan amanah, tanggungjawab dan berdedikasi. Akhir kata, izin saya menyampaikan serangkap pantun. Ikan kembung di dalam lautan, air tenang tiada gelombang. Kalau mau sekolah cemerlang, pilih saya pemimpin cemerlang.